Wah, saya suka berseronok. Baiklah, tetapi perkara utamanya adalah jangan lupa SOS. Rasanya akan lebih sedap dengan cara ini. Oh, tidak, saya tidak rasa begitu. Jagung yang sedap. Saya rasa ini soda saya. Lihatin apa yang saya beda. Kemudian, awak patut mulakan. Seseorang saya bawa dari seorang dia mungkin. Apakah saya bukan cair? Siapa yang tadi saya lakukan sekarang? Oh, wow, ya jeli. Wah, ups, saya terlanggar dai saya sendiri. Berhati-hati, John. Dan kongsi makanan istimewa Anda dengan kami. Georgia, tolonglah. Saya setuju dengan Miranda. Memberi kamu apa-apa. Thanks, Darcy. White spots? Betapa biadab. Kami akan ingat itu. Betul. Jangan halang saya daripada menikmati jelly saya. Baiklah sekarang. Baiklah, itu sahaja. Saya sudah selesai. Itu tidak begitu sukar. Anda ada selera. Sekarang silian Emma. Sebenarnya, saya tambah juga sos pedas tu. Saya akan pura-pura tuang ke atas ayam. Jadi saya tak perlu betul-betul melakukannya. Oh, no. Itu Roy na Cranberry Show dengan kami. Teruskan, Emma. Sauce in beer. Hintus to Sarah Pins. Wow, lihat itu. Kaki terbakar. Saya bawa karam sesugar, tetapi saya terpaksa melakukannya. Bayangkan ia hanya paha ayam biasa tanpa sos. Itu tidak membantu. Saya kepanasan. Saya rasa jagung saya sudah di-pop. Saya berubah menjadi jagung. Bertenang, Emma. Semuanya terkawal. Saya akan keluarkan Anda. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih, John. Wow, kaki ayam saya terbakar hingga menjadi abu. Tapi saya ada beti jagung sekarang. Sentiasa perlu melihat sisi cerah. Ia sangat rangup. Ini hebat. Kami juga mahu cuba. Kamu betul? Jangan sentuh. Ini semilik Syah. Dan saya pun tidak berniat untuk berkongsi. Oh, lihat ini, John. Telinga Miranda sudah berubah menjadi kuning. Kenapa kamu pandang saya begitu? Sebenarnya telinga kamu pun berubah warna. Wah, tidak sangka. Mari kita lihat apa yang menanti kita kali ini. Gula-gula getah red berry. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Dan baunya sedap. Jadi buat semua. Dan tebikai saya sangat besar. Kawan Anda bernasib baik. Saya tidak boleh kata yang sama untuk saya. Saya ada satu mangkuk penuh cacing di sini. Nikmatilah, Miranda. Buka mulut awak. Singban itu sekda imis bayan cacing hidup ndak. Kau tidak pilihan. Wisara nasihatkan kamu cepat. Ayo. Tapi saya rasa nasihat awak tidak membantu saya sekarang. Itu tidak membuat saya rasa lebih baik. Bayangkan sesuatu yang sedap. Oh, betapa menjijikkan. Itu tidak membantu langsung. Cukup. Saya sudah cukup. Awak tidak boleh menyerah separuh jalan. Awak perlu menyelesaikan tugasan ini. Itu nasihat yang lebih bodoh. John, awak tidak membantu saya. Awak merosakkan semuanya. Cacing-cacing ini bergerak dalam mulut saya. Saya tak boleh tahan. Bagaimana Anda melakukannya? Itu gila. Kami tak mungkin lakukan itu. Saya rasakan ingat mimpi ngeri ini sepanjang hidup saya. Saya tak pernah makan sesuatu yang lebih teruk. Sekarang cacing-cacing itu tersangkut di kerongkong saya. Saya tak boleh bernafas. Saya tak perlu meludahkannya ke muka saya. Ia adalah kemalangan, tetapi kini Anda boleh pergi. Terima kasih, Sumiranda. Saya sudah membelah tembikar ini kepada 2. Sekarang saya boleh makan. Terima kasih. Apa adegannya? Sedapnya, yang mengingatkan saya pada musim panas. Saya benci untuk memberitahu awak, John, tapi warnanya merah. Jadi tembikar itu sebenarnya milik saya. Jadi saya akan makan. Saya akan tinggalkan kulit hijau itu untuk awak. Tetapi itu tidak adil. Saya bertambah. Can't wait sure abang si Magda bila Eden. So please. Ambil kulit-kulit ini. Berarti kau tidak ada warna merah. Kau tak perlu berterima kasih pada saya. Saya tak nak ada apa-apa lagi dengan kamu semua. Kamu mempermainkan saya. Dan kulitnya sangat pahit. Saya tak makan. Baiklah, itu pilihan Anda. Saya tidak memaksa apa-apa. Cukup halus. Buang di sama kanan sebagai desain Emma. Miranda. Suatu sekali ditengin. Kamu semua memang kelakar. Apa yang ketawa itu? Oh, saya hampir lupa tentang gula-gula getah saya. Dia selalu dapat barang-barang yang terbaik. Jangan cemburu. Tengok sahaja saya tiup buih-buih ini. Oh, ini agak Baik. bagus.
Kejap, saya untuk meletakkan Emma di tempatnya. Sekarang kita akan ambil semuanya daripadanya. Kami tak nampak apa-apa. Seseorang pecahkan gula-gula getah saya. Reverse rate untuk ghost MI. Wow, leher kita berwarna saya berjenaka dengan diri saya. Kami sudah bersedia. Ini seekor ketam. Ia sangat menakutkan. Saya takut dengannya. Saya benar-benar takut dengannya. Saya akan meletakkannya semula sekarang. Sekurang-kurangnya Anda tahu apa yang Anda dapat. Saya langsung tak faham ini, tapi nampak hebat. Kentang goreng wrecking ball. Sedap. Akhirnya saya dapat makanan yang enak. Apa? Kemudian awak jalan dulu, Miranda. Kami akan biarkan awak. Manchester with Surrey. Kentang goreng Sangat hangat. Spersi baru keluar dari ketuhar. Saya sangat suka. Saya sedia untuk makan satu pinggan ini sendirian. Sudah tiba masanya untuk saya susun makanan saya juga. Oh, ini adalah lollipop bergula. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Oh, Pop Rocks. Hebat. Lollipop ini lebih baik. tidak sangat minat adil. The way orang terspoil saya sebenarnya dapat hidangan yang sedap dan saya terpaksa makan ketam menakutkan ini. Kenapa hidup begitu tidak adil? Itu menyakitkan. Saya hampir patah gigi. Saya ada idea bernas. Saya suka kentang goreng. Ini hidangan terbaik. Saya mahu lebih dan lebih. Saya boleh kemana perginya pinggan saya? Emma, adakah kamu ambil? Sebenarnya bukan saya. Ya adalah ketam saya. Maaf, saya tidak dapat menghentikannya. Berhenti membuat cerita bohong dan kembalikan kentang saya. Ini akan jadi... Boleh? Musdam. Baiklah. Ambil balik kentang goreng awak. Dan saya akan ambil satu lagi gigitan benda ni. What's yang kewat laku, Masak. Saya tidak akan memakannya mentah kali ini. Kamu tetap memikirkan ini sebeg ini. Oh, tak sepiricur jari saya. Sangat panas. Perlu tiup sedikit. Mujurlah saya ada penyepit. Sekarang saya boleh ambil ketam dari air mendidih. Baunya sungguh sedap. Saya pasti saya akan suka secubit sekarang. Bolehkah kita cuba? Tidak. Sudah tentu tidak. Jangan tanya pun. Saya yang buat ketam ini dan saya akan makan. Itu adil. Oh, ia sangat lazat. Apa yang Banyaknya daging ketam di sini. Ini hebat. Apa kabar? Saya benar-benar sudah ada selera untuknya. Wah, seperti yang terjadi di hidangan kita. Mereka berwarna. Kopi, wah, saya ada donate. Dia nampak sangat lazat. Saya sudah lama mengidamkannya. Akhirnya saya dapat memakannya. Betapa manisnya gula-gula. Wah. Dan apa ini di dalamnya? Kalajengking? Oh, tidak. Betapa seronoknya kotak gula-gula ini. Miranda, tunggu giliran kamu. Saya dulu. Tak nampakkah saya sudah makan donat ini? Ia begitu lembut dan manis. Tidak percaya. Hei, kongsi dengan saya, Emma. Apa yang kamu buat? Kamu buat saya tergigit jari. Oh, maaf. Saya akan bantu awak sekarang. Sini, saya akan letakkan plaster pada ia. Ya, dapat di lautan? Donat? Siapa sangka saya boleh sampai dekat begini? Oh, ia sangat sedap. Betul-betul satu nasib baik. Saya tak sangka boleh sampai dekat begini. Oh, saya hampir lupa pembalut luka. Terima kasih kerana membantu saya. Tapi kemana donat itu pergi? John, adakah kamu ada apa-apa nak cakap? Baiklah, sudah terlambat. Saya tak mau dengar pun. Makan lollipop kamu yang menjijikkan. Sialas, Emma. Stardust banyak. Oh, dia cuma ngomong lollipop ini sebenarnya tidak buruk sama sekali. Bagaimana Anda kencing? Ya, saya tak boleh tonton ini. Baiklah, saya suka. Rasa seperti karamel dan ia sedap. Oh tidak, saya terlampau terbawa. Nampaknya seperti kalajengking dalam mulut saya. Bawa ia pergi. Buang cepat. Kamu benar-benar menakutkan kami. Jadi, Tidak. Saya pun dah selak itu. Sekarang giliran kamu, Miranda. Baiklah, saya pun dah lama mengimpikan untuk mencuba gula-gula ini. Baiklah, yang ini hijau jadi ia untuk saya. Dan yang ini merah jadi ia milik saya. Itu sangat tidak adil. Kamu semua ambil semua gula-gula saya. saya akan pergi Untuk mengajar kamu satu pelajaran. Bersedia. Tidak lama lagi kamu akan mendapat lebih banyak gula-gula daripada yang kamu pernah fikirkan sepanjang hidup. Apa yang kamu buat, Miranda? Simpan lastik itu. Saya pasti tidak selamatkan diri sebaik mungkin. Semoga berjaya. Simpan gula-gula dalam mulutnya. Oh, saya rasa gula-gula Anda sudah habis. Kita boleh saja. Saya belum mendapatkan lebih banyak lagi. Gula-gula kuning
Mardong. Siapa sudah penunggu saat ini? Bagaimana Miranda? Kau suka? Ya, tentu saja. Omong-omong. Sekarang tangan kita berwarna. Siapa akan buka penutupnya dahulu? Wow, beruang gami, ia sangat besar. Hebat, Anda bernasib baik, tahniah. Beruang gami adalah kegemaran saya. Saya mahu menggigitnya sekarang, tapi ia tak berjaya. Ia terlalu besar. Oh, saya ada idea. Saya nampak ada letakan padanya. Saya akan manfaatkan itu. Hebat. Sekarang saya ada sekeping besar gula-gula getah. Tidak banyak lebih mudah untuk digigit. Wah, ini hebat. Ini adalah gami terbaik pernah. Saya perlukan lebih. Saya bersedia untuk mengoyaknya dengan tangan kosong. Sila berusaha setting hati lain kali. Emma, sekarang kamu berwarna merah. Miranda, sekarang giliran kamu. Satu gunung penuh dengan telur ayam mentah. Saya harus mengaku, saya langsung tidak teruja melihat ini. Jika tiada apa-apa yang boleh Anda buat, nikmati hidangan Anda. Anda tidak boleh menolak. Makanlah. Kau juga dalam pugong Yowek. Tatong ini. Saya akan uruskan cara lain. Walaupun ini pasti tidak akan mudah. Menjijikkan. Saya tak boleh terlalu. Udah ada sediusius sudah perlu makan semuanya. Biar saya bantu Anda. Sekarang kita akan buat koktail telur. Percayalah, Anda akan menikmatinya. Kita ambil pengisar besar dan pecahkan semua telur ke dalamnya. Nah, sangat mudah. Lihat betapa hebatnya saya buat. Percuma di John. Kulit seledina keseluruhan itu terbang ke arah saya. Saya hanya terbawa-bawa, Emma. Baiklah, sekarang masanya untuk menyediakan koktail kita. Yang utama adalah letakkan kelajuan pada tahap tinggi. Sudah siap. Saya akan tuangkan koktail ke dalam gelas yang cantik. Wow, ini akan jadi satu bom yang sebenar. Saya tidak kisah mencobanya sendiri. Terima kasih, John. Nampak hebat. Tetapi hati kecil saya berkata, ia mungkin tidak akan sedap. Ya, telur mentah. Saya tak tahan lagi. 1, 2, 3, 4. Kenapa awak meludah semuanya di muka saya? Itulah yang saya dapat kerana menolong awak. Saya harap makanan saya akan memperbaiki mood saya. Walaupun itu tidak mungkin. Lagipun, ini cuma kacang hijau. Saya tidak suka ini langsung. Makanlah, John. Awak sendiri cakap itu adalah peraturannya. Baiklah, mula-mula saya perlu membuka balang itu dan saya tak boleh. So, what is saying? Because the basket is mudah situ naik. Lihat, nampak? Satu kali saja. Ni dia. Terima kabar sama yang sampai lakukan temperawar. Sidagin rin di Boris na ang phone beer, bigtang chikarin sekering. Mungkin saya boleh mencubanya. Oh, dia tidak seburuk yang saya sangka. Wah, saya boleh makan satu balang sekaligus. Saya tak sangka awak akan suka sangat. Sebenarnya agak sedap. Oh, ada apa dengan saya? Saya rasa saya nak kentut. Maaf, saya tak dapat tahan lagi. John. Siya ang pinasibuykan sa nafas. Saya rasa ini pengakhirannya. Ano frame beralik kita dalam pusingan pertama? Wow, 57 orang Coca-Cola dan botol besar cola ini friendly variant kita memenang cabaran ini. Baiklah, masa telah bermula. Mari kita mulakan. Baiklah, apa? Topnya Jane ada rasa certos yang belum bekerja. Apa ini? Saya rasa saya tahu. Ini tanah liat. Pemodelan tanah liat adalah seni sebenar yang memerlukan kemahiran yang hebat. I'm Nick, lady wearing a Kuwait wearing Bristol Sade Sing Freeballer Chauvet, like old Jane. It's so the Winnichin Binter title. Halt. Wah, Emma juga melakukannya dengan baik. Bentuk tanah liat ini sudah hampir menyerupai bentuk botol. Samantha, kamu patut mempercepatkan langkah. Oh, itu menjijikkan. Baiklah, sekarang mari kita cuba buat sesuatu. Nampaknya tidak begitu sukar. Itu dia. Dan mungkin seperti itu. Apa? Hei, apa yang kamu ketawakan? Apa? Gadis-gadis memang hebat. Dan saya ada... memang tak nampak macam botol. Tidak. Baiklah, mari cuba sesuatu yang baru. Hei, apa? Itu sahaja. Apa? Oh, tidak. Nampaknya Samantha memutuskan untuk merosakkan kerja Jane. Kasihan Jane, begitu banyak kerja sia-sia. Ya, so Samantha, King will beli terhadap privasi dapat proske kerja orang lain karena itu. Franny, base rin sadik bread.
Soalnya dia sekali terima kasih dengan kamu. Samantha, tunjukkan apa yang kamu buat. Oh, sungguh keterlaluan. Pasti tidak, Jane. Tunjukkan ciptaan kamu. Tidak. Itu bukan apa yang kamu perlukan sama sekali. Kamu boleh buat lebih baik. Emma, wah, saya pasti tidak akan meletakkan karya agung kamu di galeri, tetapi kamu pasti melakukan lebih baik daripada yang lain. Tahniah, Emma, kamu adalah pemenangnya dan tentu saja hadiah yang dijanjikan kamu. Baiklah. Oh, betapa dahaganya saya. Maaf, gadis-gadis. Saya tidak berasa ingin berkongsi hari ini. Sedap! Wah, berapa banyak buah di sana. Tapi tunggu, ada brand untuk bikinan. Gadis-gadis perlu melukis pizza dengan buah. Wah, demi pizza yang harum seperti itu, memang patut berjuang. Sudah bersedia? Gadis-gadis, mari kita mulakan. Ayo, baiklah. Oh, betapa berjusnya oren ini. Maaf, tetapi saya tidak dapat menahan diri. Jadi ada satu lagi keping di sini. Sangat lazat. Sedap. Sedap. Ya Tuhan. Adakah itu lemon? Betapa masamnya. Wow, buah delima. Begitu manis dan berjus. Ia sungguh menakjubkan. Apa masalah dengan awak? Aku tak punya Samantha stras fam serius inspo persandingan makan buah. Tapi sodas berlukis. Tapi Emma dia punya setelah mendapat idea yang sangat menarik. Wow, dia memerah jus dari buah ke dalam pinggan. Ia kelihatan seperti cat sebenar. Kiwi, oren, delima. Lihatlah warna-warna terang ini. Baiklah. Sekarang sedikit lemon untuk warna kuning. Hebat. Sekarang Emma akan dapat mengambil berus dan melukis dengan jus sama seperti dengan cut biasa. Kerja yang hebat, Emma. Wow. Kita perlu memikirkan sesuatu yang menarik dan benar-benar asli. Sudah tentu. Kita akan lakukan semuanya sekarang. Kita ambil sebiji oren dan potong menjadi kepingan nipis seperti ini. Hebat! Sekarang, kita perlukan pisang. Potong ia menjadi kepingan kecil dan kemas. Seperti itu. Saya baik-baik saja. Dan sekarang, kita perlukan anggur. Saya suka anggur. Baiklah, sudah tiba masanya untuk membuat pizza kita. Saya rasa ia kelihatan menarik dan sangat menyelerakan. Wow. Masa sudah habis. Tunjukkan kerja anda. Jadi, Samantha, apa itu? Ia tidak akan berjaya. Ia seperti kamu langsung tidak mencuba. Maaf. Baiklah, siapa seterusnya? Emma. Hebat. Tidak, itu bukan apa yang saya perlukan juga. Baiklah, sekarang Jane. Wah, itulah yang saya mahu lihat. Kerja yang bagus. Ini milik kamu sekarang. Saya tahu awak akan suka lukisan saya. Baiklah, sekarang masa untuk snack. Oh, pizza yang sedap. Ia sungguh luar biasa. Sangat sedap dan pizza yang besar. Oh, ya. Pada seru untuk cabaran lain. Wow, burung kakak tua yang cantik dan comel. Saya rasa mana-mana gadis akan gembira mempunyai haiwan peliharaan seperti ini, bla bla bla. Tetapi ia masih perlu diperoleh. Baiklah, semua sudah bersedia. Ayo, mari kita mulakan. Baiklah. So, dismors your amawi, romanik kuning. Mari kita tuang pindi salsa barat. Marga mature dugas girbala. Sepertinya semua gadis serius untuk menang. Lihat Busfon Cup your Emma melaksanakan tugas. Kerja yang bagus. Apa yang kamu dapatkan di sana, Jane? Luar namanya sering ruang cermin mata mereka. Jane merosakkan lukisannya sendiri dengan tangannya sendiri. Alangkah ngerinya. Dan apa yang patut dia lakukan sekarang? Ya, saya harap Jane dapat memperbaiki keadaan. Bersuruh-suruh dan berlain during party berpangkrisirin berkuan hingga akhir.
Oh, nampaknya encik burung kakak tua telah kehilangan bulunya. Adakah anda melihat itu? Saya harap ia tidak mengganggu peserta lain. Oh, ya, itulah yang saya maksudkan. Nampaknya kerja Samantha juga rosak. Apa? Dan tiada masa yang tinggal langsung. Jadi, mari kita mulakan dengan Jane. Ya Tuhan. Oh, betul? Oh, ya Jane. Itu tidak baik sama sekali. Nggak sama sekali. Oh, tidak. Apa yang Samantha lakukan? Satu helah yang mudah tetapi bijak. Baiklah. Baiklah, Emma, tunjukkan kepada saya apa yang awak ada di sana. Awak bergurau? Ya, sungguh teruk. Tidak, Samantha. Apa? Baiklah, itu perkara yang berbeza sama sekali. Bravo, Samantha. Burung kakak tua yang comel ini milik awak. Oh ya, terima kasih. Baiklah, di mana encik burung kakak tua yang kacak saya? Di situ dia, tak sabar nak membelai kamu. Mari sini. Aduh, apa yang kamu buat? Oh, sakitnya. Dia hampir menggigit separuh tangan saya. Wah, David penuh kesukaan. Nepnya guru The Virtuous Phone yang luar biasa. Wah, video cantiknya kasut roda yang terang. Awak bagaimana suka bermain kasut roda? Went pretty bad. Kasut roda. Oh, kasut roda. Roda. Please pilihan dalam komen. Semencuri cabaran baru kami bermula. Baiklah, ia sepatutnya agak mudah. Kita mulakan dengan corak mudah di sini dan di sini. Hebat. Sekarang sedikit merah di sana dan itu sahaja. Sempurna. Wah, saya rasa saya melakukan kerja yang hebat, kan? Wah, Emma akan sangat bagus. Baiklah, saya perlu cuba juga. Agak seronok. Ia tidak begitu sukar. Bunga di sini dan di sini. Gadis-gadis memang hebat. Bagaimana Samantha di sana? Nah, corak Samantha nampak mudah tetapi dia melukisnya dengan jiwa, kan? Ya, Emma dan Jane semakin hebat. Apa? Hebat. Sesuatu memberitahu saya bahawa Samantha merancang sesuatu yang kotor. Ya Tuhan. Hey, adakah dia benar-benar akan memisahkan Emma dan Jane? Wah, nampaknya rancangan Samantha. Chang Sefangs, gadis-gadis, jangan bergaduh. Kenapa bergaduh sangat? Kerana macam tiada apa-apa. Itu cuma Samantha. Kenapa kamu tak faham? Azrul Maratimi adalah merupakan kerja Jane. Samantha mungkin gembira dengan hasil ini. Sementara itu, Emma akan memasang roda pada kasut sukan dia. Saudara Robai tahu dah bahwa ia akan menjadi sangat hebat. Baiklah. Wah, warna yang terang. Baiklah, itu hebat. Memang hebat. Oh, pukul berapa sekarang? Oh, berhenti. Tunjukkan karya agung kamu. Gadis-gadis. Baiklah, Samantha. Tidak, saya minta maaf. Tetapi ini bukan apa yang saya perlukan sama sekali. Baiklah, sekarang Jane, apa yang boleh saya katakan? Tidak, kerja ini tidak bagus sama sekali. Tidak, jadi ini memang teruk. Baiklah, apa ini? Oh, Emma, Charlotte Warselis Menhoen Hashan yang hiat, syapas kerja yang bagus dan ini hadiah yang awak layak terima. Baiklah, mari kita cuba sekarang. Ia sebenarnya tidak muat. Serius? Oh, tidak.